Nabi kata mengaji ni fardu ain. Tahu tauhid, ilmu tauhid fardu ain. Tahu ilmu fiqh fardu ain. Tahu ilmu tasawuf fardu ain. Tinggalkan mengaji sama macam tinggalkan semayang. Tak mengaji tuan-tuan sama macam tak semayang. Tak mengaji sama macam tak puasa. Tak mengaji sama macam tak keluarkan zakat. Tuan-tuan, kalau ada majlis ilmu dan kita lari daripada majlis ilmu, pada ketika itu tuan-tuan, kita telah berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis kerana tinggal semayang 5 waktu. Berapa kali kita menangis kerana kita tinggalkan mengaji? Lepas ke fardu ain tauhid? Kalau orang tanya kita apa makna Tuhan, boleh ke jawab? Kalau orang tanya kita berapa hukum akal, boleh ke jawab? Apa makna wajib akal, boleh ke jawab? Apa makna mustahil akal, boleh ke jawab? Kalau kita tanya dalam sifat 20 itu, apa dia sifat istighna dan iftiqar, boleh ke kita cerita dengan isteri kita? Kita beritahu isteri kita, kita bagi tahu anak-anak kita tentang ilmu tauhid agar mereka ini dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.